Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ini saya nak terangkan berkenaan dengan perbezaan di antara bifil yang original dan juga bifil yang palsu. Sebab saya tengok ramai sangat yang terbeli bifil yang palsu ni daripada platform L, platform S, contoh yang saya dapat ni, ataupun debit kuning dan sebagainya. Jadi saya harap dengan video ni dapat menghalanglah daripada lebih ramai daripada kita ni yang terbeli bifil yang palsu. Perbezaan dia yang pertama adalah dari mana kita dapat bifil ni. Okey, kalau bifil yang palsu ini kita boleh dapat dari mana-mana platform ketiga ataupun jualan online, tak kisahlah daripada platform L ke, platform S ke, ataupun beg kuning dan sebagainya. Kalau bifil yang original ni pula, kita hanya boleh dapat daripada ejen yang sah. Dan ejen yang sah ni pun akan order daripada HQ sebenarnya. Sebab itu kita akan dapat perbezaan yang kedua, invoice rasmi daripada HQ dalam kotak ni, macam resit rasmi lah. Kalau yang palsu ini, tiada resit rasmi daripada HQ. Seterusnya, perbezaan yang ketiga, anda boleh nampak kalau pada kotak bungkusan bifil yang original ni ada sellotape yang menunjukkan simbol rasmi BE International. Manakala pada yang palsu ini dia hanya pakai sellotape biasa sahaja. Perbezaan yang keempat adalah pada kotak bifil yang original ada satu sellotape yang bulat macam ni untuk tutup kotak ni. Dan kalau kotak yang palsu ini, bifil yang palsu ni, dia hanya dibalut oleh plastik yang biasa macam ni. Okey, dari segi perbezaan pada kotak, apa yang kami perasan adalah pada kotak yang original, ejaan sachet dia betul. Kalau yang palsu ni, ejaan dia tersilap. Ada tambahan huruf R. Seterusnya, kalau kita tengok dekat sachet bifil yang original, tulisan dia agak bold, lagi terang. Berbanding kalau yang palsu, tulisan dia agak nipis. Seterusnya, kalau kita tengok pada bahagian belakang, kalau yang original, dia flat sahaja, dia punya seal dia dekat atas ni. Kalau yang palsu ni, dia ada garisan. Nampak garisan tu? Okey, perbezaan seterusnya adalah yang sebelah kanan ni serbuk daripada bifil yang palsu. Dari segi color dia lebih kepada kekuningan sikit dan dia tiada bau berbanding yang original ni, color dia lebih kepada kemerahan dan bau delima dia kuat. Perbezaan yang terakhir adalah selepas bancuh, kita akan dapat lihat sebelah kanan ni bifil yang palsu, color dia agak kekuningan dan air dia lebih clear. Berbanding yang original ni, dia lebih kemerahan dan nampak lebih pekat.